Malam tadi kereta Saga ni tengah polish. So saya berlepas cuci, owner dah nak ambil. Macam ni lah hasil dia. Jom kita review sikit. Alhamdulillah dah siap polish. Kita ambil polish 3 layer. Okay, kereta ni cat dekat tempat kita orang. So pakai lika Nippon. Semalam 1 hari polish betul-betul. So alhamdulillah, kau boleh nampak bayang-bayang tu. Sebelum ni datang tak nampak bayang-bayang, kasar. So kita dah polish betul-betul. Kau boleh nampak lah bayang-bayang situ kan. Sebab ambil 3 step polish. So kalau korang nak polish pun boleh, ada 2 step atau 3 step. Okay, apa-apa boleh PM saya. Ni saya boleh lepas simbang-simbang air, hilangkan ubat polish, semua cuci. Okay korang So alhamdulillah, dah nampak kilat. Boleh lepas polish memang lah tapi yalah, datang sini memang tak polish lah. Mantap. Lecun lah. So apa-apa mana yang nak polish, boleh je Roger. Okay korang, alhamdulillah selesai untuk hari ni punya cerita dalam konten. And saya harap korang boleh follow saya, like, komen, repost konten saya. Kalau korang nak wasabi, boleh wasabi. Tanya tentang cat kereta, ketuk, fitting, nak polish, boleh je. Puspakom, boleh Roger je. Okay, kita jumpa next video. Bye bye.